Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nudah Maidina dari PSB 1 akan membuat pembentangan karya seni visual saya dalam mata pelajaran menggambar. Jadi, tajuk karya saya adalah Syadang Merantau. Media yang saya gunakan adalah cat akrilik, spray biru cair, biru gelap dan juga warna hijau, serta modeling paste. Teknik yang saya gunakan adalah impasto, spray, glazing, layering, berus kering, detailing. Jadi, hari ini saya akan membuat apresiasi mengikut teori Edmund Burke Feldman yang akan merangkumi dari pelbagai jenis aspek, iaitu pengamatan, analisis, interpretasi dan juga penilaian. Jadi, karya ini diberi judul Syadang Merantau, iaitu sebuah tajuk yang mempunyai simbolik dan menyentuh hati. Ia adalah gabungan daripada dua perkataan, iaitu Syah yang merujuk kepada bulan Syawal dan Dang iaitu singkatan kepada udang. Jadi merujuk kepada subjek utama dalam karya ini iaitu merantau pula melambangkan perjalanan jauh, khususnya iaitu pengembaraan meninggalkan kampung halaman demi untuk kita mencapai sesuatu yang lebih besar, seperti menuntut ilmu, membina kerjaya ataupun mencari jati diri. Jadi karya ini dihasilkan dalam suasana bulan Syawal, iaitu bulan kemenangan bagi umat-umat Islam selepas sebulan berpuasa. Jadi bulan ini sangatlah signifikan dalam budaya Melayu kerana ia menjadi masa untuk kita pulang ke kampung untuk bertemu keluarga, memohon maaf dan juga mempererat hubungan kekeluargaan. Maka, karya ini bukan sekadar lukisan seekor udang kara, tetapi merupakan gambaran penuh makna tentang pengalaman peribadi pengkarya, iaitu sebagai seorang perantau, iaitu seorang pelajar yang tinggal jauh dari keluarga dan pulang ke kampung sempena Syawal dengan hati yang sangat penuh rindu dan juga rasa syukur. Jadi yang pertama, kita akan pergi kepada pengamatan. Secara visual, karya ini menggambarkan seekor udang kara berwarna jingga merah yang mendominasikan ruang tengah kanvas. Jadi badannya yang besar, kuat dan penuh tekstur. Di sekelilingnya terdapat dua bunga yang berwarna merah jambu yang kelihatan lembut dan juga kontras dengan sifat keras udang kara. Jadi latar belakang karya pula terdiri daripada warna-warna yang sejuk seperti biru laut, biru gelap dan juga warna hijau yang disapu dengan teknik layering dan juga glazing. Permukaan latar dan objek utama menunjukkan kesan bertekstur. Hasil penggunaan teknik impasto dan juga modeling paste yang ia memberikan kesan timbul dan juga hidup. Jadi teknik spray telah digunakan untuk menghasilkan kesan lembut dan juga kabur pada bahagian latar belakang seperti bayangan air atau cahaya dalam laut. Jadi yang kedua adalah analisis. Dari segi unsur seni, iaitu yang pertama warna. Warna-warna utama dalam karya ini ialah jingga, merah, biru, hijau dan merah jambu. Warna jingga dan biru adalah warna komplementari, iaitu memberi impak visual yang kuat dan mencipta keseimbangan antara subjek dan juga latar belakang. Seterusnya adalah unsur jalinan dan juga tekstur. Permukaan udang kara dan juga latar belakang karya dengan tekstur yang kasar dan juga tebal hasil daripada teknik impasto dan juga berus kering. Teknik ini telah menimbulkan rasa keteguhan dan kekuatan pada subjek utama. Tekstur bunga pula kelihatan lebih lembut, menggambarkan keseimbangan antara unsur keras dan juga unsur lembut. Kemudian iaitu ruang. Ruang adalah komposisi karya memberi ilusi kedalaman, seolah-olah udang kara ini adalah sedang berenang di dalam laut yang dalam ataupun merentasi ruang yang luas. Arah kaki dan juga penyepit udang mencipta gerakan visual dari kiri ke kanan. Ia telah memberikan naratif bahawa ia sedang bergerak, mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Kemudian komposisi di mana bunga ini diletakkan di atas badan udang memberikan keseimbangan dari segi bentuk dan juga emosi.
Ia juga mewakili titik-titik penting dalam naratif visual seperti tanda kasih atau kenangan manis yang dibawa sepanjang perjalanan merantau. Seterusnya, yang ketiga adalah interpretasi. Karya ini merupakan naratif visual tentang seorang perantau, iaitu pelukis sendiri yang meninggalkan kampung halamannya sendiri untuk menuntut ilmu untuk mengejar cita-cita. Jadi udang kari ini melambangkan diri pelukis yang walaupun hidup dalam persekitaran yang mencabar, tetapi ia tetap teguh dan terus bergerak ke hadapan. Jadi bulan Syawal ini menjadi latar emosi utama karya ini. Ia bukan sekadar masa untuk kita meraihkan kejayaan berpuasa, tetapi juga ia adalah masa untuk kita pulang bertemu keluarga, terutamanya ibu bapa yang sentiasa dirindui. Oleh itu, karya ini bukan hanya mengekspresikan pergerakan fizikal, tetapi juga perjalanan emosi, iaitu kerinduan, kasih sayang dan juga penghargaan terhadap asal-usul dan juga pengorbanan keluarga. Bunga merah jambu yang mekar di atas badan udang ini bukan sekadar hiasan, tetapi simbol kepada kenangan manis, kegembiraan untuk kita bertemu dengan keluarga dan perasaan yang berbunga-bunga dalam hati seorang anak yang akhirnya pulang ke pangkuan ibu bapanya. Ia juga menggambarkan suasana kampung yang penuh dengan warna dan kehidupan ketika Syawal, iaitu rumah yang dihias cantik, bunga-bunga yang mekar dan senyuman ahli keluarga yang menanti. Seterusnya adalah yang keempat, iaitu penilaian. Karya ini sangat kuat dari segi makna dan juga emosi. Ia telah menggabungkan elemen visual yang dinamik, iaitu dengan simbolnya yang peribadi yang mendalam. Penggunaan warna dan juga teknik yang pelbagai ini menunjukkan penguasaan kemahiran dan juga kefahaman tentang media, manakala naratif yang dibawa untuk mencerminkan pengalaman sebenar pengkarya, iaitu sesuatu yang telah menjadikan karya ini tulen dan juga menyentuh hati. Kesimpulannya, penonton ataupun pengkritik karya seni visual bukan sahaja kita ingin melihat seekor udang dan juga bunga, tetapi turut merasai emosi pengkarya, iaitu kerinduan yang seorang anak berjauhan dengan keluarganya. Yang kedua, cabaran hidup sebagai perantau yang mengejar ilmu, dan akhirnya adalah kegembiraan yang mekar saat tiba di kampung halaman di bulan yang mulia itu, iaitu bulan Syawal. Jadi karya ini telah memberikan satu peringatan bahawa dalam kesibukan kita dalam mengejar impian, pulang ke pangkal jalan dan menghargai keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Ia juga telah menggambarkan keindahan Syawal, bukan sahaja dari segi perayaan semata-mata, tetapi juga dari sudut jiwa dan juga nilai kekeluargaan. Sebagai kesimpulan, Syadang Merantau ini adalah lebih daripada sebuah karya seni. Ia adalah catatan visual sebuah perjalanan hidup, iaitu dari titik perantauan ke medan perjuangan dan akhirnya ke detik indah untuk kita bertemu dengan keluarga. Jadi gabungan teknik yang mantap dan makna yang mendalam ini telah menjadikan karya ini bukan sahaja indah dipandang, tetapi juga menyentuh emosi dan juga mencetus renungan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.